Assalamualaikum. Okay, jadi untuk siapa yang belum tahu, okay, untuk nak buang minyak enjin bagi Suzuki Winsome 250 SX. Okay, pada nut dia ni, di bawah ni ada washer lah. Okay, dia ada washer sebenarnya. Okay, kita tengok washer ni. Tujuan dia nak pastikan tak ada minyak yang meleleh keluar. Okay, tengok washer tu dia nipis. Okay, ni yang washer lama lah. Okay, ni washer yang baru. Okay, nampak tak beza? Okay, jadi kita akan ganti lah. Okay, setiap berapa kali kita kena ganti. Okay, ni bergantung lah. Selagi kalau tengok tak ada minyak yang bocor di bahagian bawah enjin, lagi tu kita boleh guna lah. Kalau katakan 20 kg tu boleh lah ganti. Okay, nak ganti dia senang je. Kita tanggalkan washer yang lama. Okay, dan kita masukkan washer yang baru. Okay, cara masuk dia, yang bahagian nampak pucuk ni, kita letak bahagian atas lah. Okay, dan kita tolak je ke bawah. Okay, jadi dia akan masuk. Macam tu lah nanti. Okay, jadi yang ni akan menghalang minyak tu daripada keluar. Okay, terima kasih.